warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syed Qadri Hussein dan rakan setugas saya Muhammad Rakib. Kami dari SKO TV PSS. Sekarang kami berada di Dewan Warisan Kanga Perlis untuk program Jerayawara Kurnia Anjuran Pusat Permata Kurnia Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi, jom kita tengok apa yang menarik sepanjang program ini berlangsung. Saya sekarang ialah yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Nazim bin Haji Muhammad Nur, Ketua Pengawal Eksekutif MAIPS. Assalamualaikum Tuan Haji. Apakah pandangan Tuan Haji tentang program pada hari ini? Ya, program pada hari ini kami dijemputlah untuk hadir ke program Jerayawara Kurnia, di mana program ini salah satu program adalah untuk menghebahkan kepada masyarakat berkaitan dengan apa yang dilaksanakan oleh Pusat Kecemerlangan Intervensi Awam Permata Kurnia. Dan bagi pihak MAIP, saya mengucapkan terima kasih atas jemputan ini, dan program ini sangat baik dalam usaha untuk kita menyebar luaskan lagi pendidikan kepada anak-anak kita, terutamanya kepada anak-anak yang berkeperluan di dalam hidup ini. Sebenarnya dari kerjasama MAIP dan juga pihak Permata Kurnia ni ada hasrat untuk bekerjasama melalui Yayasan Pusat Putra dan juga MAIP bagi tujuan untuk mempercepatkan lagi dan juga menambah nilai untuk program Permata Kurnia di negeri Perlis yang insyaAllah akan dilaksanakan di Sekolah Kebangsaan Panggau bermula pada tahun 2007. So bagi saya harapan saya adalah agar program ini dapat sedikit memberikan pemahaman kepada khalayak awam berkaitan dengan program Permata Kurnia. Okey, sekarang saya bersama dengan yang berbahagia Dr. Nil Farah binti Sulaiman, Pengarah Permata Kurnia Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Boleh tak Doktor kongsikan objektif atau tujuan utama yang ingin dicapai melalui program pada hari ini? Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua komuniti di Perlis. Saya Nil Farah Sulaiman daripada Pusat Permata Kurnia Kuala Lumpur. Hari ini 20 hari bulan Jun 2024 kami berada di Perlis untuk satu program yang kami namakan sebagai Jerayawara Kurnia di Kedah dan juga Perlis. Malam kami berada di Aman Central Kedah dan hari ini kami berada di Dewan Warisan di Perlis. Objektif utama Jerayawara atau lebih dikenali sebagai Road Tour ini adalah sebenarnya kami ingin memperkenalkan Pusat Permata Kurnia kepada warga Kedah dan Perlis, kerana pada tahun 2025 nanti kami akan buka Pusat Permata Kurnia di Kedah, dan pada tahun 2027 kami akan buka Pusat Permata Kurnia di Perlis. Apakah Pusat Permata Kurnia tu? Dia adalah sebenarnya satu pusat intervensi awal bagi kanak-kanak autism yang berumur 6 tahun ke bawah. Walaupun dia lambat lagi nak buka di Perlis, tapi kami tahu bahawa Perlis dengan Kedah ni dia dekat kan. So jadi bagi mana-mana keluarga yang ada anak-anak yang mengalami autism, dia sekarang mungkin berumur 3 tahun ataupun 4 tahun, boleh mula mendaftar di di Kedah. Kerana insya-Allah kita akan buka nanti kepada kepada Kedah dan juga Perlis. Pada hari ini sehingga pukul 2 kita ada banyak aktiviti bersama dengan kanak-kanak. So jadi saya mengalu-alukan semua masyarakat dan komuniti di Perlis untuk datang ke Dewan Warisan untuk bersama-sama dengan kami melukis, mewarna dan juga bermain bouncy castle dan juga giant bubble. Okey, untuk aktiviti kita pada hari ini. Bersama saya ketika ini Cikgu Firdaus selaku Ketua Program Jerayawara Kurnia pada hari ini. Assalamualaikum Cikgu. Selaku Ketua Program, apakah perancangan Permata Kurnia pada masa akan datang? Okey, untuk Permata Kurnia pada masa akan datang, insya-Allah
pada tahun 2025 kita akan buka satu lagi pusat permata kurnia di Kedah, di Alostar. Dan untuk orang Perlis, insyaAllah pada tahun 2027 nanti kita akan buka satu pusat permata kurnia cawangan Perlis yang kita jangka akan buka di sekitar kawasan SK Panggau. Mungkin orang Perlis kenal lah tempat tu kot. Dan apa yang penting untuk jangka masa akan datang, kita nak memperluaskan lagi perkhidmatan kita, dan dalam masa yang sama kita nak membantu ibu bapa yang ada anak autism untuk belajar dengan lebih mendalam mengenai program-program intervensi awal, insyaAllah. Terima kasih cikgu atas respon yang diberikan. Encik, apakah pandangan Encik tentang program pada hari ini? Yang ini baguslah untuk budak-budak autism ni, bagus untuk masa depan dia. Okey lah, bagus, sangat bagus lah. Banyak lagi lah program macam ni. Seronok tak datang program hari ini? Seronok. Apa yang adik dapat belajar pada hari ini? Saya dapat belajar pelbagai corak di sini. Terima kasih adik. Mungkin doktor boleh kongsikan ucapan penghargaan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam menjayakan program pada hari ini. Silakan doktor. Pertama sekali seharusnya lah saya mengucapkan tahniah dan juga syabas kepada SK Oran Kangar Perlis kerana interview yang diadakan pada hari ini. Dan juga kami kami merasa gembira sekali lah berdapat berkenalan dengan SK Oran kerana untuk masa depan apabila kami di Pusat Permata Kurnia dibuka di Perlis, kita ada satu rakan rapat yang boleh mewar-warkan juga program kami kepada masyarakat di Perlis. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada PPDK ANIPS dan juga 3 PK Perlis di atas penglibatan mereka di dalam program kita pada hari ini. Diharapkan di masa depan kesedaran untuk pendidikan dan juga intervensi awal bagi komuniti autism di Perlis akan terus meningkat dan mendapat perhatian ramai. Demikian sahaja rangkuman liputan kami dari Skor TV PPSS untuk kali ini. Diharapkan program Jeraya Wara Kurnia ini dapat memberi input kepada masyarakat di luar tentang dasar dan juga objektif penubuhan pusat permata kurnia di seluruh Malaysia. Sampai ketemu lagi di lain hari dan waktu. Sekian, jumpa lagi.